Hai semua, nak minta tolong tekan button subscribe untuk support saya. Thank you. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, so sekarang saya nak cerita tentang smart remote untuk S5 Pro. So untuk model ni kita boleh kedua-dua model, ada satu yang warna Coco tu dengan Mickey Mouse limited edition, Mickey Fantasia. Dua-dua pun boleh pakai untuk remote ni lah. Okay, first kali kita tengok di sebahagian di sebelah kanan ni ada button on off, dan juga dekat bawah ni pun ada on off lah. Kalau kita tekan dia akan off lah. So kita boleh tekan on kat sini ataupun kita boleh tekan on di sebelah kanan dia. Okay, dekat sini kita boleh nampak dia ada 5 auto program. Bila kita tekan program yang kita pilih, dia akan start lah, dan dia akan buat kita punya body scanning. Okay, dekat sini ada 5 yang utama, iaitu Total Relax, Mental Care. Mental Care ni auto tu lah, Lullaby, S-Waist, and Neck and Shoulder. Okay, ni kelima-lima program yang dia letak dekat luar lah. Untuk model ni keseluruhan ada 18 program, yang mana kita boleh akses program ke-6 dekat sini. Dia akan pergi auto 6, auto 7. Kita tekan dia akan count up lah sampai ke 18. Sampai ke 18. Okey, selepas kita dah pilih program yang kita nak, okay, contoh kita pilih Total Relax, kita buat satu body scanning lah. Dia akan buat bacaan kita punya body dengan kita punya neck dekat mana. So untuk sekarang ni kita tak ada siapa duduk, dia punya ukuran shoulder dia akan jadi macam ni lah. So kalau tuan-tuan dan perempuan duduk, dia akan ikut kita punya badan lah. Kalau kita cadangkan tuan-tuan dan perempuan install apps Gintel Super Apps, Gintel Super App OS, supaya tuan-tuan dan perempuan mudah nak control lagi masa chain. Dekat sini pun boleh control, tapi yang dekat dalam apps tu lagi lagi cantik lah dia punya grafik. Okay, untuk sebelah tepi auto yang saya explain tadi, yang untuk sebelah kanan ni manual. Manual kita ada 5 manual kat sini. Kalau tuan-tuan dan perempuan pilih untuk up, naik, turun roller, boleh adjust kat sini. Ini untuk adjust roller tu lah, untuk naik atau turun. Ataupun tuan-tuan dan perempuan nak adjust dia punya area dia kat bawah ni. Untuk model ni akan ada 3 lah. Dia tak ada upper dengan lower, sebab model ni dia ada kedua-dua. So tak perlu select lah. Dia ada sport yang mana dia akan duduk kat satu tempat. Partial dia akan bergerak sikit, naik turun sikit. Kalau full ni kita tak perlu select lah. Untuk roller dia akan bergerak keseluruhan badan kita lah. Kalau kita pilih kneading, dia ada speed yang mana kita boleh laras. Kita boleh laras dia punya speed. Tuan-tuan boleh cubalah. Dia ada 5 level semua, kelajuannya. Okay. Kalau knocking, dia akan ada lagi lebar. Lebar ni dia ada 3 level. Ni roller tu akan jadi kecil lah. Ni dia sederhana, ni dia paling lebar sekali. Boleh try nak. Kalau kneading and tapping, dia gabungan kedua-dua, dia akan ada speed saja. Ada setengah. Macam kneading, dia tak ada lebaran, sebab kneading tu dia adalah pusing. Roller dia pusing, so dia tak perlu kelebaran, sebab dia akan automatik jadi kecil jadi besar. Okay. Kalau yang ni pun kita boleh adjust lah. Nak spot dia akan duduk dekat situ je lah. Tuan-tuan dan perempuan boleh pilih lah. Adjust sendiri lah. Ni manual lah. Okay.
So zero gravity untuk mode ni, kalau kita tekan yang first, dia akan pergi ke level 1. Level 1 kaki dia bawah pada kita punya jantung. Kita tekan sekali lagi, dia pergi level 2. Level 2 ni kaki akan sama parah dengan jantung. Kita tekan sekali lagi, dia akan pergi level 3. Dia ada 3 level. Level 3 kaki akan lebih tinggi daripada kita punya parah jantung. Kita tekan balik, dia akan balik ke position asal lah. Untuk auto tadi, untuk 18 program, kalau tuan-tuan dan puan perlukan table untuk masa chair ni, boleh WhatsApp saya kat 0108655514. Jadi saya akan bagi satu yang 5 minit punya lah. Untuk customer yang buat order dengan saya bagi secara percuma lah. Okey, dekat atas ni kalau kita nampak dia ada heating. Kita boleh on heating dekat bahagian badan dengan bahagian betih. Kalau kita tekan sekali lagi, dia akan off bahagian kaki, dia on bahagian belakang. Kita tekan sekali lagi, dia akan on bahagian kaki saja, belakang dia akan off. Kita tekan sekali lagi, dia akan terus off kedua-dua. Okey. Kalau yang ni untuk bahagian tapak kaki, dia ada roller. Dia level 1, level 2, level 3. Dia gamak dia 1, 2, 3 kat bawah. Gamak roller tu nampak tu 3. Kalau masa pula, kita tekan masa, dia akan tambah 5 minit. Dia akan tambah 5 minit. Kita tekan sekali, dia jadi 30 minit. Kalau tekan sekali lagi, dia balik ke 5 minit balik. Maksimum dia boleh set 30 minit. Kalau untuk bahagian airbag, kita boleh on. Kita tekan mode ni, dia akan on full body. Kita tekan sekali lagi, dia akan on upper body je. Tekan sekali lagi, dia akan on lower body saja. Kita tekan sekali, dia terus off. Kalau kita on bahagian mana-mana yang kita nak, kita boleh adjust kekuasaan. Kita tekan INT ni, intensity. Ni paling kuat ialah level 5. Baik, bawah ni paling kuat level 5. Sorry kalau tuan-tuan dan puan tak puan nampak, sebab skrin ni dia pakai sistem yang tak sama dengan kamera. So ada setengah bahagian sensor kamera ni dia tak dapat detect color ni. Kalau tuan-tuan dan puan dekat rumah memang akan nampak jelas. Nampak dia akan macam bawah ni, sebab saya terpaksa turunkan skrin ni. Kalau tidak reflection. Okay. So untuk bahagian tempat duduk ni, kalau tuan-tuan dan puan tekan up, dia akan jadi bentuk kerusi lah. Kalau tekan down, dia akan baring. Kalau kita tekan up balik, dia akan turun jadi position kerusi. Okay, untuk volume ni ialah muzik dia. Kita boleh kuatkan muzik. Kalau tuan-tuan dan puan ambil total relax, dia memang ada muzik siap-siap. Kalau untuk sini, untuk voice control, kalau kita tekan, dia akan cakap lah voice control off atau on. Kalau tuan-tuan dan puan nak guna voice control untuk mode ni, dia ada voice control. Tuan-tuan dan puan boleh bagi arahan dekat dia. Nanti saya bubuh dekat dalam gambar dekat dalam ni lah. Kalau kita tekan sekali lagi, dia akan voice control on. Okay. Muzik ni tuan-tuan dan puan boleh on off. Boleh on off dekat program yang total yang ada muzik, boleh on off lah. Kalau tak mau boleh off. Bluetooth ni untuk dua function lah. Satu untuk Jintel punya app, satu lagi untuk audio. Tuan-tuan dan puan boleh play audio dekat phone, dia boleh dengar dekat speaker dia lah. Okay. Kalau tuan-tuan dan puan nak berhenti seketika, boleh tekan pause. Dia akan pause sekejap. Boleh angkat phone ke, boleh buat benda lain lah. Lepas tu nak sambung balik, tekan pause balik lah. Dia akan sambung balik. So yang ni memang keseluruhan yang ada dekat skrin ni. Sekiranya tuan-tuan dan puan ada apa-apa soalan nak tanya, boleh sekali lagi mesej tanya saya. Nanti saya akan bagi tahu lah solution-solution dia. So untuk skrin setakat ni je. Nanti saya akan pergi ke smart button pula lah. Okey tuan-tuan dan puan, yang ni untuk smart button untuk S5 Pro.
Kalau kita tekan macam ni, dia akan on lah. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan boleh select program dekat A sini. Dia akan pergi program 1 sampai ke 18 lah. Kalau kita tekan satu lagi, dia akan pergi auto 2. Kita tekan satu lagi, dia akan pergi auto 3. Okay. Yang ni tuan-tuan dan puan boleh adjust. Kalau tuan-tuan dan puan pusing ke arah kanan, dia akan pergi ke posisi baring. Kalau pusing ke arah kiri, dia akan pergi ke posisi duduk. Okay. Yang ni tuan-tuan dan puan boleh control airbag. Kita tekan satu kali, dia akan on airbag. Lepas tu kita tekan satu kali lagi, dia akan off airbag. Dia cuma on bahagian atas saja. Kalau kita tekan sekali lagi, dia akan on lower airbag. Kita tekan sekali lagi, dia akan tutup terus. Okay. So yang ni untuk adjust jenis urutan ya. Kita ada semua 5 jenis urutan. Tuan-tuan dan puan boleh tukar kat sini. Waktu tuan-tuan dan puan tukar ni, boleh tengok dekat skrin lah. Dia akan ada show dekat skrin. Yang ni untuk adjust bahagian area dia nak massage. Kalau tuan-tuan dan puan pakai manual, tuan-tuan dan puan tekan sini, dia akan tukar-tukar area yang untuk tuan-tuan dan puan massage. Untuk model ni ada 3 lah, iaitu sport, lepas tu partial dengan full. Bila tekan setiap kali, dia akan tukar. Untuk heating pula, untuk heating ni kalau tuan-tuan dan puan tekan sekali, dia akan on heating. Tekan sekali lagi, dia akan on bahagian badan saja. Dia off bahagian betih kita. Kita tekan sekali lagi, dia on bahagian betih, dia off bahagian badan kita. So untuk dekat sini, tuan-tuan dan puan boleh pause untuk berhenti sekejap lah. Kalau nak sambung balik, boleh tekan balik, dia akan sambung ukut balik. Untuk auto macam tadi saya bagi tahu, dia ada 18 lah semua. Tuan-tuan dan puan tekan, dia akan tukar 1, 2, 3 sampai ke 18. Untuk tutup balik, tuan-tuan dan puan tekan sini, dia akan balik ke posisi SI balik. Dia akan off dan balik ke posisi SI. Terima kasih tengok video saya ni. Saya nak minta tolong tuan-tuan dan puan tekan like dengan subscribe untuk support saya lah. Okay, thank you. Jumpa lagi. Bye-bye.